Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada kawan-kawan dan rakan-rakan yang menonton saya. Terima kasih saya ucapkan. Justice for Bimbing. InsyaAllah saya akan cerita tentang apa yang berlaku dekat Bimbing. Saya jumpa dia minggu lepas lah, masa arwah Kojak kan. Pada arwah Kojak. Dia menariknya pasal surau, pasal kan ada satu kisah yang dia kata imam ke apa yang pukul budak dekat lepas main Jumaat tu kan. Rupanya Mamat tu adalah imam part time surau yang kita orang solat jenazah Kojak. Hari yang kita solat jenazah Kojak tu, minggu Jumaat itu kita, hari tu apa meninggal Jumaat juga sebenarnya, tapi Sabtu if I'm not mistaken. Next Jumaat itu pukul daripada surau yang sama. Dan masa itu Bing-Bing ada yang kena tampar dengan orang tua tu. Ajak kita cerita bab tu. Kita juga cerita bab tentang Syed Saddiq. Syed Saddiq esok penentuan keputusan, adakah dia akan ada bersalah, kalau bersalah apa jadi, kalau tak bersalah apa jadi, macam mana berlaku, tunggu. Mula-mula saya kena cerita dulu tentang Akta 342. Sebab Akta 342 ni sangat penting. Dijangkakan, ada orang menjangkakan bahawa tahun ini berkemungkinan ada satu lagi wabak. Sebenarnya wabak ni akan sentiasa ada selagi kita ada open policy kepada seluruh dunia. Wabak memang akan ada, cuma sama ada dia teruk atau tidak teruk je kan. Thank you semua. Thank you Siti Nuraini. Hashtag nak mundur pilih PAS. Ya, terangnya terang. Terang saya punya lampu ni. Pakai Tuan Is pakai baju merah, Mas D kata. Pakai baju merah. Saya baju beli dekat entah mana saya beli. Ni baju kartun ni sebenarnya. Tapi cantik baju ni. Ada kemungkinan ke kalau Tengku Zafrul masuk PKR Anwar akan serah jawatan Menteri Keuangan pada Tengku Zafrul? Tolong komen Is. Dia tak boleh sebab dia dah pegang senatorship 2 kali, 2 penggal. So dia tak boleh senator pada masa sekarang. So kalau dia jadi senator, kita kena tunggu yang akan datang. Dua penggal yang akan datang tu sama ada dia nak bagi atau tidak, itu kita tak tahulah. Wallahu alam. Wallahu alam. Dia kata janggut pas ke tu? Janggut pas ke? Janggut pas ke tu? Oh, janggut pas. Tak, janggut orang pas jaga berjanggut. Sunnah sebenarnya berjanggut ni. Kan, kita jangan anggap janggut tu pas. Janggut tu sunnah. Tak ada kena-mena dengan pas pun. Kan, alright. Is datang bersanggal. Is datang bangsa belanja kari kepala ikan Anwar. Wow. Ada kat bangsa Ui, saya memang suka kari kepala ikan ni sebenarnya. Okay. Zafrul tak guna. Nurhana kata, a banker always go for money. Jangan generalize Nurhana. Kan, jangan generalize. Macam juga kami juga tak boleh generalize semua orang PAS tu sesat. Tak boleh cakap macam tu kan. Okay, alright. InsyaAllah PMX untuk penggal kedua. Baik. Sebelum kita mulakan, saya nak buat satu tentang Akta 342 sebenarnya. Sebenarnya benda ni banyak orang salah faham. Akta 342 ni adalah satu akta pindaan Akta Penjagaan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dan for the first part ni boring sikit, lepas tu baru kita pergi ke berita yang sensasi. Tapi first part ni saya nak kena cerita juga bab ni. Sebab satu hari nanti kita tak tahu benda ni akan berlaku sebagaimana COVID nanti. Jadi bila COVID berlaku, bukanlah COVID, tapi sesuatu macam COVID itu berlaku nanti, saya risau bahawa tuan-tuan dan puan-puan tak faham kenapa kerajaan boleh buat undang-undang sebagaimana pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 telah dipinda baru-baru ini, diluluskan, menyebabkan banyak persoalan yang dikemukakan, terutama konspirasi teoris, orang yang kata akta ni tak bagus dan sebagainya. Dulu kita pun kata tak bagus. Tetapi kenapa dulu kita tak bagus, sekarang kita kata bagus? Itu jawapan di part 2. Yang ni saya ada part 1. Esok insyaAllah kalau ada kelapangan saya akan buat part 2. Tapi part 1 ni saya akan cerita tentang pindaan tersebut dan beberapa soalan dengan jawapan yang ada insyaAllah. Okay? Right, kita mulakan. Okay, Akta yang saya sebut adalah Akta 342. InsyaAllah kita akan go through persoalan-persoalan FAQ yang banyak orang tanya dan apa jawapan-jawapan kepada FAQ tersebut. Kenapa benda ini, akta ini sebenarnya penting untuk kita memastikan keselamatan negara kita dan kita tak nak sebagaimana yang berulang pada zaman COVID. Tuan-tuan, saya dah tak sanggup lagi nak duduk di rumah macam zaman COVID tu, tuan-tuan. Teruk. Okey. So, akhirnya kerajaan mewujudkan ataupun meminda Akta pindaan Akta Pencegahan, Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, tetapi banyak persoalan ataupun
soalan yang dikemukakan atau dibawa oleh orang yang tak puas hati dengan akta ini. Thank you Nomaita. Okay. Jadi kita akan cuba address satu persatu. Mungkin saya tak boleh address semua, tetapi kita address mana yang boleh. Baik. So ada lebih kurang 12 persoalan yang dibawa, persepsi yang sering dimainkan. Ada 12, antaranya akta ini macam SOSMA, kita ni di bawah telunjuk WHO, negara lain tak buat, negara kita je buat, kuasa menteri dan pegawai terlalu luas, pegawai perubatan akan salah guna kuasa, ia bertentangan dengan perlembagaan. Dalam masa yang sama, rakyat kena paksa vaksin nanti. Kalau ada akta ni habislah rakyat kena paksalah vaksin. Kawan-kawan saya yang tak vaksin ni tahu kan. Pegawai kerajaan wajib vaksin. Lepas ni kena wajib vaksin. Compound tinggi jadi beban. Nanti akan ada peranti, akan ada device. Wajib ke dia diasingkan? PH dulu bukan tak setuju ke? Okey, dan 12 mari kita fikir. Baik. Yang 7 sampai 12 ni saya tak akan cover hari ni. Nanti kita akan cover di second part. Okey, kita go one by one question. Soalan pertama, Akta 32 ni dikata adalah akta yang macam SOSMA. SOSMA ni apa tuan-tuan? SOSMA dia adalah akta yang mana kita boleh tangkap seseorang tanpa bicara. Maksudnya tangkap je. Alright, tanpa bicara selama 28 hari masuk dalam penjara, maka tak ada bicara. Dia kata, kita buat Akta 342 ni, korang jangan tak tahu, akta ni akan menyebabkan korang nanti akan dimasukkan ke dalam penjara kalau korang tak nak vaksin. Ni untuk geng-geng anti vaksin ni. Kalau korang tak nak vaksin, korang akan masuk penjara. Habislah korang nanti. Dia kata habislah. Okay, kita jawab soalan ni tuan-tuan. Baik. Untuk Akta 342 dengan SOSMA, dia dua akta yang sangat berbeza. Totally different. Okay. SOSMA ni adalah tahan tanpa bicara selama 28 hari dan dia melibatkan keselamatan dan keganasan. Jadi untuk keselamatan melibatkan keganasan terutama terorisme dan sewaktu dengannya. Itu yang pertama sekali. Now, sebaliknya, Akta 342 adalah akta mencegah dan mengawal penyakit. So, boleh tak Akta 342 ni digunakan untuk dia nak tangkap orang, tahan tanpa bicara, masuk penjara? Tak boleh. Tidak boleh, tuan-tuan. Okey, tak boleh. Jadi, apa akta ni kata dia boleh boleh guna necessary force? Dia boleh tahan kita kalau disyaki. Tahan tu apa maksud dia? Necessary force tak apa maksud dia. Kekerasan yang diperlukan. Perkataan kekerasan tu pun tak betul sebenarnya. Tetapi daya yang diperlukan untuk kita menahan seseorang itu. So apa maksudnya? Kita akan tengok pada the second part. Tetapi kalau kita bercakap tentang Akta SOSMA dan Akta 342 sebagai sama, siapa yang bercakap demikian bermakna dia tak faham pada undang-undang. Akta 342 tidak boleh. Menteri, polis, tentera tidak boleh menahan kita di bawah Akta 342 sembarangan. Sebagaimana menahan kita masuk penjara ataupun ditahan di bawah SOSMA. Salah. Itu adalah satu perkara yang salah. Okey, itu yang pertama. So, adakah akta ini sama macam SOSMA? Jawapannya tidak. Ia langsung tidak sama ataupun ia bukan sama seperti mana orang kata macam SOSMA. Okey? Itu soalan pertama terjawab. Simple je tuan-tuan. Benda tu kadang-kadang orang tak tahu dia ni. Okey, soalan kedua dia kata, kita sekarang ni di bawah telunjuk WHO, World Health Organization. Sebab akta ni diwujudkan di bawah internet IHR tu. IHR tu yang menyebabkan akta ini diwujudkan. So betul ke bahawa akta ini adalah mengikut telunjuk WHO? Kan? Jadi kita faham satu perkara tuan-tuan. Akta ini adalah Akta 1988. Akta ni dah wujud sejak 1988. Sesiapa yang doktor public health ataupun kesihatan awam, benda ni memang ada. Sebab penyakit berjangkit ni bukan sekarang je ada tuan-tuan. Penyakit berjangkit ni sejak daripada dulu ada. Kita pun tahu paling common penyakit apa dia? Sesama lah. Kan? Paling common lah. Virus, viral infection, kita kata sakit mata ni. Conjunctivitis. Ataupun paling kurang measles, chicken pox katakan. Itu penyakit berjangkit. So, akta itu sudah ada lama. Perbincangan untuk meminda akta ini sudah berlaku sejak 2021. Bermakna bukan kerajaan madani ini memulakan, dah ada sejak 2021. Tapi sejak daripada bulan 2 2024 sehingga bulan 11 2024 ada 13 libat urus telah berlaku untuk memastikan bahawa tidak ada ketidakadilan ataupun kepincangan ataupun kita address the concern. Kan? Apa orang kata, rakyat yang mana bertanya soalan berkenaan dengan perkara ini. So akhirnya libat urus ini yang diletakkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa akta ini betul-betul boleh digunakan dan adil kepada semua. Dan dia juga melibatkan 113 agensi kerajaan. Dia bukan sekadar KKM saja. Dia melibatkan banyak agensi kerajaan, 113. Saya pun tak tahu exactly 113 tu. Ini saya dapat daripada data yang saya search.
Saya percaya contohnya MKN, Majlis Keselamatan Negara, tentera, bomba, polis, mungkin juga melibatkan apa orang kata PBT, mungkin juga melibatkan agensi-agensi kerajaan yang lain, kita tak tahu, ekonomi seumpamanya. Tuan-tuan ingat masa PKP itu bagaimana memberi kesan kepada ekonomi. Contoh lepas ni, kalau berlaku lagi COVID, macam COVID kita kata, adakah perlu kita menutup negara kita? Itu satu soalan. Adakah perlu kita menutup industri kita? Itu satu soalan. Sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Jadi, 113 agensi kerajaan telah melibatkan 13 libat urus daripada Februari tahun lepas sehingga bulan November tahun lepas, hampir setahun, tuan-tuan. Okey, jawab soalan itu. Now, soalan ketiga ada orang kata, negara lain tak buat lah. Negara Malaysia je yang nak buat akta, nak memaksa orang untuk vaksin ni. Ini sebenarnya geng-geng anti-vax juga sebenarnya punya cerita kan. Dia kata akta Malaysia je buat akta ni. Sebenarnya tuan-tuan, ada 190 lebih negara ikut kajian saya yang telah komit kepada IHR, International Health Regulation. Yang telah berkomit kepada IHR, International Health Regulation, sebagaimana yang disebut oleh IHO. Dan ada di antara negara itu yang telah pun membuat undang-undang. Okey, manakah negara yang buat undang-undang? Antaranya adalah UK dengan the Coronavirus Act 2020 untuk address isu macam coronavirus. Singapore Infectious Disease Amendment Act 2024. Switzerland Federal Council atau Federal Assembly Emergency Ordinance. Dan juga Jepun, dia ada Control Disease Center CDC 2023 dah buat dah. Ini just a few example yang saya bagilah. Di banyak lagi negara-negara yang lain buat, but this is just another example. Dan kita is just one of the countries yang buat. Kita faham sebenarnya, kita address isu ini dalam keadaan yang sebab kita sangat memerlukan sesuatu. Masa kita menghadapi COVID, kita dapati bahawa Akta 1988 itu tak cukup sebenarnya untuk kita nak address satu infectious yang mass, yang luas, yang tersebar. Bayangkan, Akta itu 1988. 1988 dengan tahun 2020, suasana negara berbeza. Tuan-tuan, saya nak cerita. 1988, kami dari Sarawak nak terbang pergi Semenanjung, orang kaya je boleh terbang. Orang miskin macam kami ni tak boleh terbang. Tapi sekarang ni, tahun 2020, miskin kaya naik kapal terbang tu macam naik bas dah. Tiket sekarang ni hari raya ni, kerajaan dah tambah dah penerbangan pada hari raya dan bulan puasa ni. Tiket untuk kita pergi Sabah Sarawak, pergi balik, sekarang ni tak macam dulu. Dulu kalau hari raya je naik sampai 1,000, 1,500. Sekarang ni macam biasa 200-300 je. 300-400 je tiket untuk kita balik Sabah Sarawak. So meaning, dunia dah terbuka. So, challenges tahun 1988 dengan challenges 2020 berbeza, tuan-tuan. That's why kenapa kita tak berjaya dan kita tak understand. World, bukan kita je. Dunia tak faham macam mana nak menghadapi COVID pada waktu itu. Okay? Alright. Itu soalan ketiga. Soalan keempat. Yang ni pun ada orang selalu kata, disebabkan oleh akta ini, maka kuasa menteri dan pegawai perubatan terlalu luas. Dia memberi kuasa kepada menteri. Menteri sekarang ada kuasa untuk menahan orang, menangkap, letak dalam penjara, letak vaksin, paksa vaksin kepada rakyat. Okey, ini satu lagi yang, termaaf saya kata kebanggangan kepada orang-orang yang anti kepada akta ini. Kuasa menteri dan pegawai terlalu luas itu sebenarnya dahulu tidak jelas kepada kita. Pada masa dahulu, tahun 2021, waktu perkara ini diintroduce. Bila kerajaan Madani took over, bila kita took over, kita libatkan 113 agensi macam saya sebut tadi. Kita, orang kata ada 13 libat urus. 116 agensi, kita buat libat urus. Kita juga libatkan agensi-agensi keselamatan yang lain. Dan akhirnya, kita datang dengan tambahan satu kuasa kepada menteri. Rupanya, bila kita pindah akta ini, ada satu tambahannya kuasa menteri. Iaitu subsection 31(3), sub 3, yang memberikan kuasa tambahan, iaitu apa? Menteri boleh menetapkan penalti. Itu je. Dia boleh tetap penalti berapa. Itu saja tambahan kepada Menteri Kesihatan. Dia tak ada tambahan, menteri boleh menahan tanpa bicara, menteri boleh memasukkan ke dalam penjara, menteri boleh sign. Tak ada. Benda itu tidak wujud. Sedangkan amendment atau pindaan itu hanya menambah satu saja kuasa kepada menteri, iaitu section 31 subsection 3 yang memberi kuasa menetapkan penalti. Itu saja. Now, menteri okeylah kau tambah satu is. Bagaimana dengan pegawai kesihatan? Pegawai kesihatan boleh tangkap kita. Tuan-tuan, baca dulu. Pegawai kesihatan, kuasa tambahan kepada pegawai kesihatan kosong, tuan-tuan.
Tidak ada kuasa tambahan di dalam akta ini kepada pegawai kesihatan. Itu masalahnya kan. Dia nak bercakap tentang akta tapi tak pernah pun baca akta tersebut. Arahan kepada kuasa pegawai kesihatan, ketua pengarah kesihatan atau pegawai kesihatan, tidak ada kuasa tambahan. Sebaliknya, kuasa mereka terhad kepada akta 342 dan tertaluk kepada menteri dan jawatan kuasa yang akan menentukan, contohnya ada emergency lagi, ada kecemasan macam mana yang berlaku zaman PKP dahulu kan, zaman kita tutup rumah dulu kan, zaman tak boleh nak pergi ke mana-mana. So dia akan ada jawatan kuasa dan menteri dia yang akan menentukan kuasa ataupun akan memberikan guidance kepada pegawai ini tanpa mereka mempunyai kuasa tambahan. Mereka tak boleh jadi polis lah arti kata. Mereka tak boleh tangkap orang sembarangan, mereka bukan polis, mereka tak boleh lakukan sesuka hati mereka. They are still subject to jawatan kuasa, they are still subject to the minister, they are still subject to the act. So sebenarnya tidak ada kuasa. So 4 soalan dah dijawab tadi. Okay, kita teruskan sebab saya nak go cepat sikit benda ni. Pegawai itu nanti akan salah guna kuasa. Pegawai kesihatan akan salah guna kuasa kerana dia ada kuasa sekarang. Okay, pertama, nombor 4 tadi dah jawab. Tidak ada kuasa tambahan kepada pegawai KKM. Pegawai kesihatan tidak ada kuasa tambahan di bawah akta pencegahan ni. Tidak ada kuasa tambahan. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana dia nak salah guna kuasa kalau sekiranya Section 11, okey, dia macam ni. Dia salah guna kuasa sebab Section 11 Sub 4, Section 11 Sub 2 mengatakan bahawa pegawai diberi kuasa boleh menggunakan kekerasan yang perlu. Sub 4, Section 15 Sub 2 menggunakan kekerasan yang perlu. Itu saya kata, dia punya bahasa Melayu dia tu tak berapa do justice. Dia bukan kekerasan, dia kata necessary force. Necessary force. Force ni tak semestinya kekerasan. Kita kalau sebab bahasa Melayu dia tak ada perkataan force, macam juga Melayu tak ada perkataan evidence. Kita kata evidence tu bukti, tak, proof itu bukti, evidence tu lain. Proof, dia macam ni tuan-tuan, proof and evidence are two different things, adalah dua benda yang berbeza. Sebagaimana saya kata force, kita kata daya, force, daya, kekerasan macam kita guna bateri, kita nak pukul dan sebagainya, adalah dua benda berbeza. So, pegawai akan salah guna kuasa. Lepas ada dua section kata boleh guna kekerasan yang perlu. Kita kena ingat, dua section ini, dia ada satu section lagi mendefinisikan, iaitu section 14A yang mengatakan ia hanya individu yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti penyakit-penyakit untuk menjalani pengasingan atau pengawasan yang dibenarkan menggunakan kekerasan yang perlu bagi memastikan arahan tersebut dipatuhi. Pertama, ni saya nak cerita. Nak ada force, necessary force itu, yang pertama, orang itu mestilah yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti. Disyaki ni bukan dia tengok, tiba-tiba dia rasa kau macam kena jangkit ni. Tak. Dia dah test. Tapi test dia tu perlu tunggu lagi further test. Ingat tak dulu tuan-tuan, kita swab. Tuan-tuan mesti ingatnya yang kita beli swab tu kan. Swab tu tak konklusif lagi tau. Sampailah kita pergi ambil darah umpamanya, ataupun kita pergi dekat hospital, dia ada proper swab yang menentukan memang kita kena atau tidak. Itu dia panggil screening. Screening tak konklusif, tapi sekurang-kurangnya dia bagi indikatif. Yang itu disyaki. Now, isu dia adalah kadang-kadang apa yang berlaku, kita kena kuarantin, tetapi mereka tak nak kuarantin. So, pada masa itu, Section 14A, Section 15 dan Section 11 tadi boleh digunakan. Menggunakan kekerasan yang perlu. Kekerasan ni macam mana? Is necessary force. Apa? Dia boleh tangkap kita. Dia boleh campak kita. Dia boleh pukul kita. Tak boleh. Dia tak ada kuasa macam tu kan. Dia pukul tuan-tuan. Maknanya, dia akan, apa orang kata, dia akan subjek kepada akta jenayah sebenarnya. Tetapi, necessary force umpamanya, dia boleh asingkan kita. Dia boleh asingkan kita. Dia boleh letak kita di satu tempat. Itu kuasa yang diberikan. Untuk memastikan bahawa penyakit-penyakit itu tidak berjangkit lebih. Tuan-tuan, saya pada zaman COVID antara yang paling banyak menyebut tentang bahaya COVID dan bagaimana COVID itu merebak dengan teruk. Dan bagaimana kerajaan pada waktu itu gagal untuk menangani COVID sebenarnya. Hakikatnya. Kan? Jadi, kita tak cukup measures. Kerajaan pada waktu itu tak cukup measures ataupun langkah ataupun apa orang kata alatan tools untuk mereka nak menghadapi ataupun nak menghadapi what do you call that, COVID pada waktu itu. Jadi kita tak cukup. So that's why akta ini memberi hak kepada pegawai kesihatan antara lain using a necessary force, kekerasan yang perlu untuk memastikan supaya
mereka yang disyaki atau dijangkiti itu tidak akan melanggar arahan yang diberikan. Baik. Kenapa tak benarkan Is? Lantaklah aku dipenyakiti ke, aku suka hati akulah badan aku nak pergi ke, aku nak belah daripada sini ke, aku dah dijangkiti. Lantaklah, aku tak nak di kuarantin apa semua ni. Kan? Mampuslah semua, aku tak nak di kuarantin, tuan-tuan. Dia kalau kita duduk seorang-seorang, tak apalah. Masalahnya kita duduk dengan masyarakat lain. Kita duduk dengan orang lain, kita duduk dengan orang tua, kita berjumpa dengan wanita yang mungkin mengandung, kita berjumpa dengan kanak-kanak, kita mungkin berjumpa dengan orang biasa yang mungkin ada penyakit dan sebagainya, prone to disease yang boleh menyebabkan kematian. Saya bagi contoh, tuan-tuan, what happened? Kalau tak patuh bagaimana? Salah guna kuasa ke kalau tak patuh? Okey, ini sebab dia kalau tak patuh. Ini contoh keadaan yang berlaku pada dunia. Pandemik dalam sejarah ni, list of the pandemics that occur throughout history. Ini dia. Ini kesan dia. Ni daripada zaman 430 ke 26 BC, Athenian plague. Kan, penyakit berjangkit. Dipanggil Athenian plague di Ethiopia. Tahun 165 ke 180 di Iraq, dipanggil Varroa virus. Menyebabkan kematian 5 juta orang. Ini memang tahun 165-180. Justinian plague di Egypt, di Mesir, 541-543. Disebabkan oleh tikus, menyebabkan 30 ke 50 juta kematian. Black Death, ini berlaku dekat Central Asia, disebabkan oleh tikus juga, 200 juta kematian. 7 cholera pandemics di India pada tahun 1817 sehingga sekarang, 40 juta kematian kolera. Spanish flu, yang ni antara yang biasa disebutlah Spanish fly. Di USA, influenza A H1N1, 50 juta kematian. Asian flu 1957-58, lebih daripada 1 juta kematian. Hong Kong flu di China, influenza A, 1 hingga 4 juta kematian kalau kita tengok. Tuan-tuan ingat pada tahun 2002-2003 dekat China, SARS, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, pada masa itu 2002-2003, pada masa itu disebabkan oleh jama juga kelawar, 774 kematian. HIV tahun 81 sehingga sekarang 36 juta kematian. Swine flu, tuan-tuan ingat apa orang kata? Demam, bukan demam penyakit, demam kepialu apa? Swine flu lah. Demam hinzir. Influenza A 148,000 sehingga 240,000 mati. Ebola 11,000 kematian. COVID lebih 4 juta orang mati. Sebagaimana, dan benda ini still continue. Now, kita kata sebabnya apa, tuan-tuan? Sebab kita tak ada measures untuk kekang. Kita tak ada measures untuk kekang. Sebenarnya kita tak tahu bahawa kuarantin ini bukan dalam apa orang kata, dalam medical saja. Rasulullah SAW dah sebut pasal kuarantin. Kita tak tahu, tuan-tuan. Ramai tak tahu kot. Sebenarnya ada hadis menyebut tentang kuarantin. Kalau berlaku satu penyakit, adalah lebih baik untuk kita dikuarantinkan. Ini berdasarkan satu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda tentang kuarantin. Jika kamu mendengar tentang wabak di suatu tempat, janganlah kamu memasuki tempat itu. Dan jika ia berlaku di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya. Ini Rasulullah kata dalam hadis. Maksudnya kalau berlaku wabak, mengikut hukum pun, Ustaz boleh betulkan saya kalau silap, ulama, mufti boleh betulkan saya silap. Kalau kerajaan letak kuarantin pada kita, maka adalah haram hukumnya untuk kita keluar daripada kuarantin itu kerana takut kita menjangkiti orang lain. Kemudaratan yang buat itu adalah lebih besar berdasarkan hadis ini. Jika kamu mendengar tentang wabak di suatu tempat, janganlah. Rasulullah sebut guna perkataan janganlah. Jangan ni kalau kita faham dalam usul fiqh, bila Rasulullah guna perkataan jangan, erti kata dia membawa kepada implikasi haram kalau kita buat. Maksudnya wajib untuk kita lakukan, haram kalau kita keluar daripada tempat, masuk tempat yang mana ada wabak, keluar tempat daripada yang kalau kita dah kena wabak daripadanya. Okay? Alright, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh nampak setakat ni Alright, thank you Penzi Division. Nombor 6 dan yang terakhir untuk malam ini, saya kata. Ada orang mengatakan, dia bertentangan dengan hak asasi IS. Dia bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Kerana apa? Kerana rakyat Malaysia dijamin boleh bebas bergerak. Perlembagaan mengatakan rakyat boleh bebas bergerak. Kenapa nak kena kuarantin pula?
Akta ini jelas bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan mengatakan mana-mana akta yang bercanggah dengan perlembagaan, maka akta itu adalah tertolak, null and void. Ini berdasarkan kepada di dalam perlembagaan perkara 9 membenarkan untuk rakyat itu bebas bergerak. The freedom of bukan expression, the freedom untuk apa kata, people are free to walk around. Orang bebas. Maksudnya rakyat dijamin kebebasan mereka. Baik, kita jawab soalan ini. Sebenarnya perkara ini tidak bertentangan dengan perlembagaan. Sebab di dalam perlembagaan disebut perkara 9 pasal 2, dia kata bahawa tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan persekutuan atau ketenteraman awam atau kesihatan awam atau penghukuman pesalah, tiap-tiap warga negara berhak bergerak dengan bebas di seluruh persekutuan dan bermustaqim di mana-mana bahagiannya. Okey, maksudnya apa? Perlembagaan ini apa maksud pasal ini, tuan-tuan? Ataupun perkara ini. Okey. Asal hukum bergerak di dalam negara kita nilai bebas. Rakyat Malaysia dan juga bukan Malaysia untuk bergerak di dalam negara kita, asal hukum dia bebas. Kita boleh bergerak ke mana-mana di dalam negara kita ini. Nak pergi ke mana-mana, bermustaqim di mana-mana, dipersilakan. Kecuali, dia ada pengecualian, apabila ada undang-undang yang berhubung dengan 4 perkara. Iaitu keselamatan persekutuan, kedua, ketenteraman awam, ketiga, yang ini, akta ini, kesihatan awam, public health, atau penghukuman pesalah, masuk penjara. Nanti ada orang kata, penjara itu bercanggah dengan perlembagaan. Tak. Perkara keempat, penghukuman pesalah itu tidak menyebabkan bercanggah dengan perlembagaan. So, daripada situ jelas, tuan-tuan, macam kita sebut tadi, kan, take home untuk kita fikir, kesimpulan, dia macam SOSMA, tak ada macam SOSMA. Di bawah telunjuk WHO, tak ada. Kita undang-undang dia dah ada sejak 88. Negara lain tak ada buat. Saya dah sebut dah tadi, negara lain ada buat. Negara lain macam Singapura, apa orang kata, Japan, UK dah buat dah. Macam-macam negara dah buat. Kuasa menteri dan pegawai terlalu luas, kita kata tak ada. Sebab menteri tambah satu kuasa je, pegawai kosong kuasa. Pegawai akan salah guna kuasa? Tak salah guna kuasa. Kerana pegawai diberi mandat untuk memastikan apa orang kata, kuarantin itu terjaga. Bertentangan dengan perlembagaan? Tidak langsung bertentangan dengan perlembagaan. Kerana apa? Kerana macam saya sebut tadi, perkara 9 pasal 2 mengatakan, ya kita bebas, tetapi kecuali dia ada pengecualian, iaitu bila melibatkan kesihatan atau public health. Okay? So daripada situ kita nampak jelas bahawa undang-undang yang kita bawa ini adalah undang-undang bagi memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat dan negara kita. Kita dah menghadapi, macam kita sebut tempoh hari lah, kita menghadapi apa yang berlaku, tuan-tuan. Kita menghadapi COVID. Kita menghadapi COVID, kita berada dalam keadaan yang tersiksa. Kita terpaksa gantung bendera putih, kita terpaksa minta bantuan, kita tak boleh kerja, ramai yang dibuang kerja dan sebagainya. Yes, so kita perlukan satu measures. Tapi bukan kerajaan telah menentang? Pakatan Harapan menentang pada zaman yang dulu? Yang itu kita akan sambung esok malam. Habis. Bagi saya take a break sekejap. Okay. Now, right. Baru-baru ini, kawan saya, kan, seorang Cina, budak. Bukan setakat kawan, kami ni sama-sama geng TikToker. Dia ni Cina Sibu, tuan-tuan. Cina Sibu, kawan saya, terlibat dalam keadaan di mana dia kena tampar. Cerita tampar ni macam ni. Dia pergi Family Mart kat Johor. Okay, dia belajar dekat Johor. Yang saya tahu dia ni OKU, dia ada, saya rasa dia high functioning autism. Dia high functioning autism. So dia sekarang ni tengah ambil first year degree dalam physics. Dia first year degree dalam physics. So dia pergi Family Mart. Okay, dia pergi Family Mart, dia nak beli makanan. Okay, dia Cina, bukan Islam. Dia tak puasa, so dia makan. Dia makan tu, pakcik tu, ada seorang pakcik ni datang, marah dia, tampar muka dia. Mula-mula pakcik tu tanya, kau Cina ke Melayu? Dia kata, saya Cina. Nah, mana tengok IC kau? Dia kata, saya tak boleh bagi IC. Kenapa saya nak bagi IC saya sesuka hati? Dia betul. IC, kita tak boleh bagi sesuka hati kat orang. Even kalau polis nak minta pun, dia kena tunjuk surat, dia punya badge dia. Menunjukkan dia adalah polis. Baru kita boleh tunjuk
Even itu pun kena tanya, kenapa nak kena minta IC? Ada sebab apa? Ada tuduhan apa? Kena tahan ke? Kita pun tak boleh bagi sebarang-barang, tuan-tuan. Okay. Apa yang berlaku? Dia kena tampar. Alright. Saya nak bawa ni. So, saya kata, pertama, budak Cina tu kawan saya. Minggu lepas saya ajar dia tentang Islam dan puasa. Sekarang okey, untuk makluman, minggu lepas dia yang budak Cina ni, kami ni kawan kepada Kojek, arwah Kojek yang saya sebut meninggal tu. Kami pergi ke surau, tempat di mana jenazah Kojek diuruskan dan disembayangkan. Dia budak Cina ni nama dia Bing Bing. Bing Bing, kenapa dengan Bing? Bing ada kat situ. Dia ada dekat surau tu bersama dengan kami. So saya duduk dengan dia. Saya cerita tentang puasa, saya cerita tentang Islam. So dia dengar, cerita tentang politik. Kita semualah, kita cerita macam-macam. So masa nak solat tu dia tak tahu nak buat apa, saya bawa dia ke belakang. Yelah, dia tak biasa masuk masjid kan, saya tolonglah. So Kang, saya semua. Kita cerita sebab saya pun orang Sarawak, dia pun orang Sarawak. Okay, that's why. Saya kata minggu lepas, tiba-tiba hari ni baru cakap tentang Islam, tentang keindahan puasa, tiba-tiba dah tahu-tahu kedua saya kata, ujian puasa ini kepada orang yang berpuasa. Termasuk ujian orang yang makan di hadapan kita. Ketiga, iman dan kesabaran itu sepatutnya ada pada orang yang berpuasa, bukan orang yang tak berpuasa. Maka kalau tidak ada kesabaran dalam berpuasa atau sampai pukul dan tampar, maka tidak lengkaplah puasanya kerana kita telah gagal ujian paling mudah. Apatah lagi ujian yang susah. Islam tak pernah suruh orang larang. Tak pernah suruh kita larang orang makan di halayak ramai sewaktu puasa. Yang Islam ajar ialah sabar dalam ujian. Pakcik, anda telah gagal. Satu hadis Rasulullah SAW, puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang daripada kamu sedang berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor dan janganlah dia berteriak-teriak marah. Jika seseorang mencaci atau mengajaknya berkelahi, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, ni budak tu kan? Saya ada video ni, tuan-tuan. Video ni saya ada. Video yang dia pukul ni pakcik tu dah kena panggil polis pada hari ni kan. Ni dia nak marah semua, dia nak gaduh. Tapi bimbing kata anak dia tenang. Kan, anak pakcik tu tenangkan. Dia kata pakcik tu ni mengarut macam tu, anak dia tenangkan. Baik. Yang pertama sekali saya nak cerita kan, puasa itu pada siapa, tuan-tuan? Kesabaran pada puasa itu pada siapa? Ujian puasa itu kepada siapa? Puasa ini bukan sekadar untuk kita. Bukan sekadar untuk menahan perut lapar dan dahaga kita. Bukan. Puasa ini sepatutnya adalah untuk menahan juga nafsu amarah kita. Amarah itu apa? Amarah itu kemarahan kita. Nafsu kita yang suka marah orang, maki orang, fitnah orang. Sepatutnya benda itu tak berlaku. Cakap bukan-bukan dalam chat, sepatutnya benda tu tak berlaku dalam komen, sepatutnya benda tu tak berlaku fitnah orang, sepatutnya benda tak berlaku pada bulan puasa. Sebab itu kita kata ujian itu pada kita. Now ada orang bukan Islam, selalu saya duduk di negeri orang bukan Islam lama, tuan-tuan, hampir 10 tahun saya tinggal kat negeri orang putih, dalam keadaan berpuasa, puasa macam biasa je. Masa saya belajar dulu, majoriti yang dalam kelas saya adalah bukan Muslim. Di dalam sekolah saya, majoriti adalah bukan Islam. Mereka makan, saya kata makanlah. Sebab saya kata yang berpuasa saya. Kamu nak makan, lapar lah, nanti kau tengok aku makan. Alhamdulillah, so far. Itu ujian saya. Kalau saya tak boleh tahan ujian kamu makan dan minum di hadapan saya, sedangkan ujian itu kecil, ada ujian lagi besar yang saya takkan boleh lawan. Setakat kamu makan, kamu minum sedangkan saya berpuasa, itu tak memberi kesan pada saya. Alhamdulillah. Tak memberi kesan kepada saya. Alhamdulillah, saya kata. Dan sepatutnya tak memberi kesan kepada tuan-tuan dan puan. Nipis sangat ke bawang kita. Nipis sangat ke iman kita ni, tuan-tuan. Sampaikan orang makan depan kita kalau kita berpuasa, kita kata, sesungguhnya engkau tak menghormati aku yang berpuasa. Tuan-tuan, saya nak tanya, adakah makan di hadapan kita bermakna orang itu tidak menghormati kita berpuasa? Dia tak nak makan depan kita, makanlah. Kalau anak kita, isteri kita yang mungkin tak boleh berpuasa, mungkin adik-beradik kita perempuan tak boleh berpuasa, adakah bermakna dia kena makan sembunyi-sembunyi kat dalam rumah? Tak. Kita berpuasa, ujian di depan kita. Kalau kita bersabar, lagi bertambah iman kita, lagi bertambah pahala kita. Sepatutnya. Dan janganlah kamu menyangka kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Ini daripada ayat Quran. Janganlah kamu menyangka kamu seorang yang telah beriman sedangkan kamu belum lagi diuji. Janggut besar panjang, kita kata serban dekat kepala, pakai jubah,
Belum tentu kerja jadi imam. Belum tentu itu mengindikasikan bahawa iman kamu itu telah tinggi. Ujian datang kepada kamu pada bulan puasa. Ni macam ni tuan-tuan. Bila kita berpuasa, apa yang berlaku antara lain fisiologi lah. Ini saya tanya doktor. Antara lain adalah semua badan kita ni akan slowing down. So darah kita ni akan memekat. Darah kita ni akan memekat sebab kita nak slow down kan proses dalam badan kita kerana body kita adjusting kepada puasa. Sebab itu kenapa hari pertama, hari kedua puasa kita biasanya pening. Thank you master. Biasanya kita pening. Bila kita lepas adjust, darah kita ni memekat, yang itu akan menyebabkan kita lagi cepat marah. Cepat marah. Biasanya pada bulan puasa kita akan jadi lebih cepat marah berbanding dengan hari tak puasa. Jadi di situlah Allah SWT nak bagi tahu kita, nah sekarang ini aku tarik nikmat makan, aku tarik nikmat minum, aku pekatkan darah kamu menyebabkan kamu nak cepat marah. Aku nak uji. Dalam keadaan ini kamu marah tak? Kamu marah ke tidak? Ke kamu berteriak-teriak, kamu memekik-mekik, memaki hamun, mencaci, memfitnah pada zaman ini? Aku nak tengok. Kamu kata kamu beriman, kamu kata kamu orang Islam, kamu kata sepanjang hidup kamu sembahyang. Tapi pada 1 bulan ini aku uji kamu dengan tak makan, dengan puasa, dan aku pekatkan darah kamu supaya kamu stres. Aku nak tengok. Allah SWT nak tengok. Adakah kamu mengatakan kamu beriman? Bila dia uji sikit, dia jadi macam ni. Dan budak yang mamat yang pukul budak dekat semayang Jumaat hari itu, rupanya dia adalah imam part time tempat saya solat. Dengan saya bawa bimbing dia lah. Saya solat jenazah arwah Kojek dekat situ rupanya dia tuan-tuan. Yang itu saya tak nak ni lah. Dan apa yang berlaku kepada saudara bimbing, dia dah hantar video dengan saya. Full video dia hantar kat saya, tapi saya tak nak tunjuk kat sini lah. Insiden Tampar, polis ambil keterangan warga emas. Polis telah mengambil keterangan lelaki warga emas berumur 65 tahun yang dipercayai menampar seorang lelaki bukan Islam di kedai Sebaneka, sebuah pusat beli belas malam. Ketua Polis Johor, Datuk M. Kumar berkata, pihaknya turut mengambil keterangan beberapa saksi termasuk anak lelaki warga emas terbit. Kertas siasatan dijangka dirujuk kepada Timbalan Bandar Raya sebelum Jumaat ini. Mangsa juga telah bawa ke hospital untuk pemeriksaan. Keterangan doktor juga diambil. Insiden seperti ini adalah terpencil, bukan biasa berlaku. Baik. Saya bagi tahu kepada bimbing, jangan tarik kes. Dia kata, dia takkan tarik kes. Saya kata, jangan tarik kes. Dia merayu bagaimanapun, jangan tarik kes. Dan bila saya tengok komen tu tuan-tuan, saya risau sebenarnya. Saya tengok komen. Komen-komen tu kata apa? Itulah bulan puasa. Kenapa dia nak makan di depan orang ramai? Dia kata. Pertama, dia tak makan depan orang ramai. Dia makan dalam family mart. Soalan saya, pakcik tu buat apa dalam family mart? Kan? Dia makan dalam family mart. Pakcik tu buat apa dalam family mart tu? Itu soalan saya tu. Dengan anak dia tu buat apa dalam family mart? Nak membeli barang beli je lah. Apa isu dia? Kan? Yang kedua tuan-tuan, yang berpuasa, yang tahu tentang kesabaran berpuasa, yang tahu tentang hukum berpuasa, yang tahu tentang hadis perisai berpuasa, itu kita. Pakcik ni, orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang mana Muslim. Kita yang tahu. Dia tahu ke? Dia tahu ke hadis? Dia tahu ke? Oh, kita kena ajarkan hadis. Ada satu saya baca komen. Kita kena ajarkan hadis kepada orang bukan Islam kau orang Islam pun kau tak faham hadis, ini nak ajar kepada orang bukan Islam. Engkau orang yang Islam pun kau tak tahu hadis dhaif, hadis maudhu', hadis apa orang kata sahih, hadis mutawatir, hadis hasan li ghairi, hasan li zati tu pun tak apa. Ini kan pula nak ajar kepada orang Islam. Orang Islam sendiri pun tak tahu. Macam mana? Kan? Yang kena tahu ni kita. Yang kena bersabar tu kita. Yang kena apa orang kata mengambil puasa itu sebagai suatu kesabaran itu kita. Tapi kenapa kita nak impose benda itu kepada orang lain? Kita bukan suci tuan-tuan. Allah mensucikan kita. Allah nak cuba mencuci kita ni pada bulan puasa ni. Biasanya pada bulan biasa kita ni kaki fitnah, kita ni kaki maki hamun, kita ni kaki panas bagan. Bulan puasa ni adalah tempat untuk kita bermuhasabah diri, mencuci diri kita. Sepatutnya kita tak boleh kata macam tu. Sebab tu hadis tu kata, hadis tadi kata, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau orang buat kita marah, aku berpuasa ini. Sorry lah, aku berpuasa. Sepatutnya kita kata macam tu. Dia pergi tampar pula. Aduh. Ini bukan Islam. Hashtag Islam tak ajar tuan-tuan. Boleh? Lama dia tak pakai hashtag tu. Boleh tak? Kita penuhkan komen kat bawah tuan-tuan. Islam tak ajar. Hashtag Islam tak ajar. Boleh tuan-tuan? Tolong penuhkan komen Islam tak ajar. Baik. Boleh tuan-tuan Alright, come on. Islam tak ajar. Islam tak ajar. Itu pas totok tu. Ya. Islam tak ajar. Itulah dia. Kebodohan,
orang-orang yang kata dirinya Islam tetapi perangai daripada bulan puasa tak mencerminkan di Islam. Kan? Dia tak mencerminkan di Islam. Kita ambil contoh paling mudah kan. Tak mencerminkan Islam ni contoh paling mudah. Saya nak pin komen ni. Ni contoh paling mudah. See? Dia guna fake account ni tuan-tuan. Nama dia Selipar Jepun, dia guna fake account. Tetapi kita kena ingat Selipar Jepun di kiri dan kanan kamu itu ada malaikat yang mencatat. Okey. Kamu gunalah fake account bagaimana sekalipun, Allah SWT dan akan tahu siapa kamu. Kan? Tahu siapa kamu, betul? Jangan lari. Ada kamu kat sini, jangan risau. Kamu tulis macam mana sekalipun, saya dapat pahala. Tapi kamu dapat dosa. Jadi saya berpesan-pesan kepada kamu kan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita nak ajar kamu ni. Tetapi kalau ada perkataan kamu macam ni pada bulan puasa, dia tulis apa tuan-tuan? BUTOH. Dekat komen kat bawah tu, BUTOH dia tulis. Saya tak nak sebut lah. Kalau kamu tulis macam tu pada bulan puasa ini, soalan saya, adakah kamu Islam? Itu yang pertama. Itu je soalan saya. Okey, kita teruskan. Habis. Alright. Baru-baru ni timbul satu isu berkenaan dengan penggal. Anwar kata bahawa disokong. Sebenarnya itu dalam manifesto Pakatan Harapan bahawa kita nak supaya Perdana Menteri itu hanya 2 penggal. Macam kita buat apa orang kata masa macam presiden US dan juga Indonesia, mereka hanya menjadi presiden selama 2 penggal. So dalam tempoh 2 penggal ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju dalam ucapan beliau di apa orang kata convention ataupun Pimpinan Agung DAP. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, Anwar sokong had tempoh jawatan PM 2 penggal. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan sokongan terhadap gagasan DAP untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun atau 2 penggal. Namun Anwar berkata partinya PKR dan gabungan PH juga menyokong cadangan disemikian, tetapi menekankan keperluan untuk berunding dengan parti lain mengenai perkara itu. Saya bersetuju dengan cadangan itu, tetapi kita perlu berunding dan mendapat sokongan semua. Jangan risau, jika saya tidak akan bertahan 10 tahun pun, baru 2 tahun saya sudah letih. Seluruh Presiden PKR kita berucap. Beliau juga mengingatkan pindaan sedemikian tidak dibuat secara tergesa-gesa tanpa mendapatkan undi diperlukan. Memberi ambaran bahawa undang-undang dibentangkan tanpa sokongan mencukupi akan menjadi sia-sia. Sesetengah ahli pembangkang mungkin cuba mengalihkan naratif, tetapi PH menyokongnya. Terdahulu Setiausaha Agung DAP Lok Seo Fook dalam ucapannya berkata parti itu mahu kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan termasuk menguatkuasa had 2 penggal untuk jawatan Perdana Menteri. Beliau menjelaskan cadangan itu bukan bertujuan melemahkan Anwar, sebaliknya mengukuhkan sebagai-sebagian daripada legasi beliau sebagai Perdana Menteri. Ini juga adalah janji manifesto Pakatan Harapan. Baik, baru ni PAS tak setuju lah. Antara yang tak setuju adalah PAS dan juga MCA. PAS lah tak setuju. Dia kata tak wajar dan sebagainya. Okey, untuk makluman tuan-tuan, rang undang-undang itu pernah dibentangkan oleh mendiang Menteri Undang-Undang sebelum ini, tahun 2018-19 waktu kita jadi kerajaan. Tetapi kemudian rang undang-undang itu dibatalkan pada tahun 2021 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tak setuju bahawa Perdana Menteri itu 2 penggal sahaja. Tetapi kami daripada Pakatan Harapan, malah kami letak di dalam manifesto Pakatan Harapan supaya Perdana Menteri itu 2 penggal sahaja. Kenapa tuan-tuan? Kita tahu kesan Perdana Menteri itu terlalu lama. Kan? Absolute power corrupts absolutely. Dia kadang-kadang kita tengok Mahathir, dia jadi Perdana Menteri tahun 1984 sampai tahun 2024. 20 tahun, 4 penggal, 5 penggal. Najib daripada tahun 2000 berapa Najib 2008 saya ingat saya. Najib Perdana Menteri pada saya rasa tahun 2008 sehingga tahun 2018, 2 penggal. Ya, 2009. Daripada 2009 sampai 2018, 2 penggal menjadi Perdana Menteri. Masih baik masa itu dia tak teruskanlah untuk dia jadi Perdana Menteri kan. Kalau tidak lagi teruk negara kita pada waktu itu. So, ada yang setuju. Tetapi ada yang tak setuju. Dan pada saya, sebenarnya saya setuju. In principle, saya setuju. Tetapi wanita MCA ni kata macam ni. Bukan tempoh PM saja, wanita MCA gesa Anwar lepas portfolio keuangan. Sayap wanita MCA menyambut baik komitmen Perdana Menteri memenuhi janji kempen gabungan bagi menghadkan tempoh Perdana Menteri 10 tahun. Namun, Ketua Penerangan Wanita MCA Chan Kyo berpendapat Anwar sepatutnya melangkah lebih jauh dengan melepaskan jawatan Menteri Keuangan yang turut disandangnya.
Okey, yang pertama sekali, MCA ni pun, wanita MCA ni kan, lain orang cerita, lain yang dia cerita. Kan? Perdana Menteri cerita tentang jawatan dua pengkal Perdana Menteri. Bukan jawatan menteri. Menteri nak pegang berapa penggal, itu tak ada masalah. Kita bercerita jawatan Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri? Macam saya katalah. Di US sendiri, even kalau tak salah di Indonesia sendiri, secara republik, negara tersebut presidennya hanya dilantik hanya untuk dua penggal. Selepas itu hendaklah ditukar kepada orang lain. Tetapi yang bawah tu tak ada mestinya. Kongres, Senat dan sebagainya tidak semestinya. Mereka boleh memegang governor dan sebagainya. Mereka boleh memegang jawatan itu selama mana mereka kehendaki. Tapi hanya jawatan presiden sahaja yang perlu ditukar. Jadi saya rasa MCA ni dah miss the mark lah. Dah miss the mark. Tapi dalam masa demikian, Menteri Besar Perak mengatakan had tempoh PM perlu kajian terperinci, kata Sahrani. Kajian menyeluruh dan perinci perlu dilakukan sekiranya mahu meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menghadkan tempoh Perdana Menteri, kata Menteri Besar Perak Sahrani Mohamad. Sebahagian pihak berpendapat, iaitu jawatan Perdana Menteri perlu dihadkan kerana jika terlampau lama memerintah akan membuka ruang kepada individu itu mencekam kuasa dan juga terbuka kepada peluang untuk menyalahgunakan kuasa. Namun jika seseorang itu adalah pemimpin yang baik, berkesan dan berwawasan, jika akan matikan peluang dia meneruskan wawasan itu, barangkali ia akan merugikan negara. Thank you, katanya. Sahrani berkata demikian ketika menghadiri program santunan kasih di Perak. Okey. Valid, kenyataan Menteri Besar Perak ini valid. Okey. Tetapi saya nampak bahawa okey, dia macam inilah. Semua Perdana Menteri bermula dengan niat yang baik, termasuk Mahathir. Saya percaya masa Mahathir, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia tak ada niat jahat pun. Dia tak ada kejahatan pun dalam diri dia, kita kata. Bukan saya kata Mahathir tu jahat, tapi maksudnya dia tak ada niat itu. Begitu juga Najib. Saya percaya masa dia jadi Perdana Menteri awal-awal tu, dia tidak ada niat tersebut. Tetapi tuan-tuan, satu benda tentang manusia yang kita kena faham. Apabila ada godaan-godaan itu, duit, pangkat, harta, dia 3 tahu, wanita, tahta, harta. 3 benda ni kena pada kita, sekali dua bolehlah kita tolak. 2-3 kali bolehlah tolak. 3-4 kali boleh kita tolak. Tapi lama kita terpaksa fikir, boleh juga aku ambil ni kan. Mungkin tahun pertama, mungkin 5 tahun pertama tak ada. Masuk 5 tahun kedua dah mula nampak-nampak sebab dia dah nampak jalan dah. Masuk tahun ketiga dia dah tahu jalan dah. Dia dah tahu lubang dah. Dia dah tahu dah macam nak tutup lubang. So kita tak nak benda itu berlaku. Semua Perdana Menteri, tak ada manusia yang jadi perintah negara ini bermula dengan niat yang jahat. Tetapi as time goes by, human change. Mungkin dia bagus daripada segi polisi. Saya tak pernah menafikan Perdana Menteri kita ni semua bagus dalam membentuk polisi. Najib bagus, Tun Mahathir bagus, Muhyiddin Yassin pun ada bagusnya. Ismail Sabri pun ada bagusnya. Pak Lah pun ada bagusnya. Ada bagusnya. Tetapi as time goes by, ada keburukan besar yang dibawa. Ada korupsi-korupsi dan sakau-sakau yang dibawa. Ada hoi-hoi-yahoi yang dibawa. Kan? Sebab itu kita tengok sekarang ini, bekas-bekas Perdana Menteri. Kita jangan ingat Najib seorang. Yang sekarang ini kena dakwa. Ada 2 lagi. Bakal lah. 1 Muhyiddin Yassin dah kena dakwa. 2 dah Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri. Ada seorang lagi bakal ni. Ismail Sabri. Membawa saya kepada cerita Ismail Sabri. SPRM jamin terus siasat semula maklumat berkaitan Ismail Sabri. SPRM memberi jaminan dan komitmen untuk terus menyiasat sebarang maklumat yang dikaitkan dengan siasatan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ini berkata, siasatan pihaknya tidak akan terhenti daripada pelakuan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dan penemuan wang tunai serta jonggong emas bernilai 177 juta sahaja. Setakat ini siasatan dan rakaman percakapan berjalan lancar. Sekiranya timbul isu baru, saya memberi jaminan SPRM akan terus menyiasat walaupun timbul isu baru. Ini gambar dia. Okay. Now, perkara ini, tunjuk gambar macam ni, ada yang tak setuju tuan-tuan. Antaranya, our beloved YB Hassan Karim. Kata MP, Hassan Karim tulis artikel ni, terserlah kepincangan nyata siasatan kes Ismail Sabri. Saya pernah dilantik oleh Yang di-Pertua Agong untuk menjadi anggota jawatan kuasa mengenai rasuah bagi memantau perjalanan SPRM. Saya lihat banyak perkara aneh yang dilakukan oleh SPRM.
dalam hal proses penyiasatan terhadap mantan Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri. Siasatan belum selesai, tetapi Perdana Menteri ke-9 itu telah awal-awal lagi dianggap sebagai suspek. Kalau suspek, bermakna SPRM telah menangkap Ismail Sabri. Kan? Kalau maksudnya kena tangkaplah. Tetapi beliau belum lagi ditahan. Orang yang dipanggil untuk disiasatan digelar OYDS, iaitu orang yang disaman, bukan yang ditangkap. Jika SPRM berkata kepada Ismail Sabri, anda ditangkap, barulah dia dipanggil suspek. Apabila menuduh di mahkamah, maka dipanggil OKT atau orang kena tuduh. Pendedahan bahan bukti atau evidence lazimnya dibuat ketika perbicaraan. Tetapi dalam kes Ismail Sabri, siasatan belum selesai. Tetapi bahan bukti telah dipamerkan pada sidang media. Apa tujuannya? Investigation paper atau kertas siasatan belum lagi SPRM hantar ke pejabat pendakwa raya. Tetapi Ismail Sabri telah dibicarai di media massa dan media sosial. Apa tujuannya? Inikah modus operandi baru? Bukan trial in court of justice, tetapi trial by media of agensi kerajaan. Saya menyokong penuh usaha Perdana Menteri untuk melawan rasuah. Dalam nafas yang sama sebagai ahli parlimen yang pernah menduduki jawatan kuasa melawan rasuah, saya penuh yakin atas keupayaan SPRM untuk melaksanakan tugas secara proporsional. Tetapi, di dalam penyiasatan dijalankan oleh SPRM ke atas Ismail Sabri sekarang, terserlah kepincangan yang nyata yang melanggar etika profesion sebuah agensi penguat kuasa. Saya harap dalam usaha ini kita semua, termasuk SPRM, membenteras rasuah, maka SPRM sebagai sebuah agensi penguat kuasa bidang tugasnya melakukan siasatan saja, jangan terbawa-bawa melaksanakan pendakwaan yang terletak di bawah bidang kuasa pendakwa. A few things yang disebut oleh Hassan Karim ni saya setuju sebenarnya. Kan? Saya setuju. Sebab saya kata tempoh hari, kalau sekiranya ada kes kepada ataupun tuduhan kepada Ismail Sabri, kenapa kita nak kena tunggu tunggu lagi? Hantar kepada pendakwa raya, maka teruskan tangkap dan dakwa. Maksudnya tangkap dulu, siasat dan dakwa. Tangkapan tidak lagi dibuat, tuan-tuan. Sekarang ini masih lagi dipanggil orang yang kena saman. Orang yang kena saman. Bukan saman polis. Saman maksudnya dipanggil. Kena saman ni maksudnya dia kena panggil. Sesi rakaman Ismail Sabri tangguh esok. Sesi merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri di pejabat SPRM berkaitan dakwa rasuah akan ditangguh pada esok hari. Menurut sumber SPRM, ini kerana Ismail Sabri tidak dapat hadir hari ini, namun sebabnya tidak dijelaskan. Tukar kepada esok, waktu belum ditetapkan. Now, on one part, dia masih lagi orang yang belum dituduh ataupun orang yang kena tahan, masih lagi. Orang yang kena dakwa masih lagi, atau orang yang kena tuduh belum lagi. Saya setuju tentang perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga setuju tambahan sebenarnya kepada YB Hassan Karim. Dia kena, kalau nak buat perkara itu kepada Ismail Sabri, dia kena buat perkara yang sama kepada mereka yang sekarang ini berlaku di Sabah. Sabah ni jangan sweep under the carpet. Jangan disapu di bawah kapet apa yang berlaku di Sabah. Regardless dia pergi kepada JRS ke, dia pergi kepada speaker ke, maka SPRM kena mula mengambil tindakan yang sama, termasuk memanggil dan menahan kalau perlu. Saya tahu mereka telah dipanggil sebagai untuk mengambil keterangan, tetapi yang paling utama adalah untuk menahan mereka. Macam saya kata tempoh hari, kalau Azam Baki gagal dalam pendakwaan di Sabah ini, maka dia hendaklah meletak jawatan. Hendaklah meletak jawatan. Habis kat situ. Okay. Alright. Thank you 4,000, 5,000 orang yang menonton kita malam ni. Pukul 1 pagi pun masih korang ada gagah lagi. Terima kasih M. Rahazi for check in. Okay. Saya habis kat situ. Saya bawa cerita ni, tuan-tuan. Ada satu kenyataan lawak dalam Harakah Daily hari ni. dalam Harakah Daily dia tulis, ni Taqiyuddin kata, kalau sekiranya Perikatan Nasional dan PAS memegang Malaysia, memegang Putrajaya, tahu tak apa yang kami akan buat? Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu kan? Kami akan mengambil Majlis Perbandaran Kota Baru sebagai role model untuk dicontohi oleh majlis perbandaran yang lain yang ada di seluruh Malaysia ini. Tergelak jiwa dan raga saya, tuan-tuan. Okey, kita baca kenyataan tersebut. MPKB jadi role model PBT bila PN ke Putrajaya.
Perikatan Nasional Kelantan mahu memperkukuhkan lagi peranan Majlis Perbadan Kota Baru sekiranya memerintah Putrajaya sekali lagi. Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Tauhidin berkata, beliau berhasrat menjadikan MPKB sebagai contoh kepada pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata ketika pemerintahan PN, saya tak boleh baca sebab kena bayar. Beliau berkata, okey, dia kata nak jadikan. Tetapi, dia kata nak jadikan Kota Baru. Okey, dijawab oleh pegawai pemuda amanah. MPKB BRI sebagai role model, sampah pun tak terurus. Pemuda Amanah Kelantan menempelak kenyataan Susah Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang menyatakan hasrat menjadikan pihak berkuasa tempatan di Kelantan, khususnya Majlis Pemadaran Kota Baru Bandaraya Islam Kelantan sebagai model, contoh sekiranya PN mentadbir Putrajaya. Ketuanya Hazmi Hassan berkata kenyataan itu jelas menunjukkan PN masih bermimpi di siang hari. Kenyataan itu mengundang tanda tanya dalam aspek apakah yang MPKB ni boleh dijadikan sebagai PBT yang dijadikan contoh terbaik. Jika benar mahu menjadikan MPKB sebagai contoh, maka langkah pertama sepatutnya adalah memperbaiki kelemahan pengurusan sedia ada, katanya. Banyak aspek masih lagi jauh ketinggalan dan tidak mencerminkan piawaian sebuah PBT yang boleh dijadikan rujukan oleh PBT lain. Cukuplah kita bercakap tentang suatu perkara dahulu. Pengurusan sampah. Isu ini sudah lama menjadi rungutan rakyat Kelantan. Apakah MPKB kini menjadi contoh terbaik dalam pengurusan sisa pepejal? Hakikatnya tak ada siapa pun yang memuji kecekapan MPKB dalam aspek ini. Malah, keadaan semakin merosot dengan longgokkan Sabah yang tidak terurus, bau busuk dan sistem kutipan yang tidak konsisten, tegasnya. Hazmi mengulas kenyataan Taqiyuddin laporkan Harakah berhubung cadangan menjadikan MPKB sebagai role model pentadbiran. Tuan-tuan, dalam kenyataan yang lain, berita yang lain, pil kuda telah meningkat di Kelantan dan yang paling banyak judi online adalah di Kota Baru. Dan salah satu kesan sampingan pil kuda adalah berkhayal dan mengarut. Okey, itu yang pertama. Hashtag nak mundur pilih PAS. Tapi saya pernah pergi ke Kelantan, saya pernah tinggal di Selangor. Dan saya pernah pergi ke Kelantan. Dan saya tanya kawan-kawan kita di Selangor kan, saya bertanya, macam mana di Selangor ni? Dia kata, keadaan dia bagaimana? Dia kata, kalau kita nak compare lah, tak tahulah PBT lain, tapi tempat akulah, dia kata. Tempat aku ni, kat Selangor ni, tempat dia kata, kami letak sampah kat luar, kami sure hari apa lori sampah akan datang. Kami sure. Okay. Kalau hari Khamis lah datang. Okay, itu yang pertama. Okay, lagi, biasalah saya kat Sarawak pun sama juga. Cuma kadang-kadang ada miss juga, tapi sama. Tapi ada satu lagi dia kata, kami letak apa saja sampah dekat luar. Apa saja. Kami letak sofa ke. Aku pernah letak gutter 20 kaki dekat luar rumah aku. Kena ambil. Aku letak apa sahaja sampah, bentuk apa sekalipun, akan diambil. Aku kata, ya ke? Ya. Aku pernah letak sofa aku, diambil. Aku pernah letak kursi, diambil. Aku pernah letak meja. Aku pernah letak katil, diambil. Ya ke? Ya, dia kata. Itu PBT Selangor, tuan-tuan. Nak compare itu dengan Kelantan, kan? Sorry to say lah, maaf orang Kelantan, bukan nak marah. I think saya ni orang Sarawak. Saya pernah pergi Kelantan juga. Pernah duduk sana. Di Kelantan, tuan-tuan, ni bukan cerita PBT je. Di tengah Kota Baru yang saya pergi tu, air tak ada. Air ni tak ada. Saya tanya, hari ni tak ada air ke? Tak. Air ni memang lama tak ada. Air ni memang dah lama tak ada, dia kata. Air tu memang dah lama tak ada. Ada pun keluar air keladak. Tapi itu bukan bawah PBT. Sialah, memanglah bukan bawah PBT. Tetapi still, ni tengah-tengah Kota Baru, tuan-tuan. Ni tengah-tengah bandar Kota Baru ni. Kita belum cerita dengan kata tadilah yang buat pemuda amanah dengan baunya, dengan sampahnya, dengan pengurusan sisa pepejalnya. Ini nak jadi example. Oi, tuan-tuan. Simpang Malaikat 414 tak nak aku. Tak nak aku. Tak nak. Dalam masa yang sama, Taqiyuddin ditanya berkenaan dengan Razman. Okay, kita dengar.
YB Razman pada hari ini tu, maka dia kesahkan kenapa tu? Dia terlibat dalam jawatankuasa Jentera Pilihan Raya Timbalan. Sebenarnya ada dasar-dasar mengatakan beliau direhatkan dan sebagainya. Tak ada, dia sekarang ni terlibat dalam pilihan raya. Sekarang ni hari ni dia pergi ke Mekah. Kedudukan beliau dalam parti di Perak macam mana tu? Dia masih lagi. Sekarang ni dia timbalan Jentera Pilihan Raya. So masih bergerak. Nanti masih bergerak macam biasa. So YB akan terlibat dalam ceramah lah dalam dia terlibat dia jaga satu PDM. Satu PDM semua YB kita semua termasuk daripada 26 orang semua jaga setiap PDM masuk ahli parlimen. Tentu kenaan dengan dakwaan dasar-dasar mengatakan beliau direhat dan sebagainya, komen itu dia terlibat rehat apa? Perjuangan kami tak nak rehat. Dia jadi rehat. Okey, perjuangan tak pernah rehat. Kita berjuang hingga mati. Okey. Yang pertama tuan-tuan, dia tak jawab habis tu. Dia tak jawab habis. Kalau tuan-tuan dengar tadi dia kata macam ni. Masuk ahli parlimen. Jaga satu PDM. Satu PDM. Okey, dia kata dia jaga satu PDM, Pusat Daerah Mengundi. Satu PDM tuan-tuan. Dia jaga satu PDM je. Saya jaga satu parlimen. Apa ke level Razman jaga satu PDM je? Okey, tak apa. Tapi bukan tu yang saya nak dengar ni. So YB akan terlibat dalam ceramah lah dalam dia terlibat dia jaga satu PDM. Satu PDM semua Jentera Pilihan Raya. So masih bergerak. Nanti masih bergerak macam biasa. So kedudukan beliau dalam parti di Perak macam mana tu? Dia masih lagi. Sekarang ni dia timbalan dia sebut dia sebut timbalan Jentera Pilihan Raya. Jentera Pilihan Raya. Okey, dia sebelum ni adalah apa orang kata dipanggil Pesuruh Jaya PAS. Tapi dia telah direhatkan dan tidak lagi jadi Pesuruh Jaya. Itu maksud soalan wartawan tadi tu. Sebenarnya dia nak tanya tentang benarkah Razman telah direhatkan sebagai Pesuruh Jaya PAS, tetapi Taqiyuddin pusing. Dia kata kita berjuang, kita terus. Dia pegang satu PDM. Tuan-tuan tahu PDM tu apa tak? Dia parlimen, dia ada DUN dia ada PDM tu. Kecil, Pusat Daerah Mengundi. Itu level Razman, Pesuruh Jaya PAS Perak tu tuan-tuan. Tiba-tiba turun jawatan. Memang dia sebenarnya telah direhatkan. Telah pun direhatkan. Baik. Terakhir tuan-tuan. Berkenaan dengan Syed Saddiq. So Syed Saddiq telah ditahan atas pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dan juga beliau telah didakwa di Mahkamah Tinggi dan didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Dan beliau telah mengemukakan rayuan. So esok adalah bermula kepada pendengaran rayuan. Prosiding penentuan nasib Syed Saddiq bermula esok. Mahkamah dengar hujahan rayuan selama 2 hari. Rayuan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdullah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa, harta dan juga pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Armada akan mula didengar di Mahkamah Rayuan Putrajaya selama 2 hari pada esok hari. Pada 9 November lalu, Syed Saddiq memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta setelah beliau didapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana armada. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan Syed Saddiq menangguhkan pelaksanaan hukum sementara menunggu rayuan dilepuskan. Bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan penolong bendahari armada ketika itu, Rafiq Hakim Razali, yang diamanahkan dana armada berjumlah 1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad KL Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, beliau didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Malaysia Berhad milik Armada Bumi Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut di Maybank Jalan Pandan pada 21 April 2018. 2 pertuduhan lain, beliau didakwa melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan akaun wang RM50,000 ke dalam akaun Maybank miliknya dan ke akaun ASB miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Bekas Presiden muda itu dituduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank di Jalan Pesisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru. Difahamkan pada prosiding esok, pasukan pembelaan yang mewakili Syed Saddiq, iaitu Datuk Yusof Zainal dan juga Datuk Isham Potek akan mengemukakan hujah manakala pihak pendakwa diketahui oleh Timbalan Pendakwa Raya
Datuk Wan Syahrudin selaku responden. Sekiranya perusahaan rayuan tidak memihak kepadanya, ahli parlimen itu bagaimanapun mempunyai satu lagi ruang. Baik. Soalan yang utama. Okey, sekarang ini dia baru lepas hari itu dan dia dibukti bersalah di mahkamah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman kepada beliau dan telah dia dibukti bersalah. Oh, Idris bukan Taqiyuddin. Sorry. Dia Idris Harun. Okey, telah didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman. Alright. Penjara dan juga denda, sebatan. Lepas itu dia merayu. Okey, dia merayu di Mahkamah Rayuan. Bila dia merayu di Mahkamah Rayuan, esok adalah hari pengujahan untuk mendengar merit yang dibawakan oleh beliau. Sebelum ini adalah pengujahan yang dibuatkan di sejak November sehingga hari ini, pendakwa raya telah mengemukakan hujah-hujah dan bukti-bukti mengatakan kenapa hukuman itu wajar dikekalkan. Sebab dia bukan appeal against sentence, dia appeal against conviction. Terbeza Dia appeal against sentence ni lain. Dia mengaku bersalah tetapi dia minta kurangkan hukuman. Itu appeal against sentence ataupun merayu terhadap hukuman. Tetapi apa yang dia buat dia merayu terhadap kesalahan, terhadap sabitan. Dia appeal against conviction. So, bila dia appeal against conviction, so ada dua possibility. Iaitu yang pertama, dia tidak bersalah. Maksudnya, buang kes. Dia tidak bersalah dan dibebaskan. Okay, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dia kekal bersalah. Kekal bersalah ni pula, hakim ada kuasa pula nak mengatakan, kadang-kadang dia boleh tambah hukuman. Dia kata 7 tahun itu tidak cukup, kita tambah 10 tahun. Contoh. Ataupun dia kata 7 tahun itu terlalu berat, kita kurangkan. Boleh. Tetapi sabitan tetap salah. Faham Sabitan tetap salah, maka apa orang kata? Kena kekal bersalah. Baik. What if kalau sekiranya dia dah kekal bersalah, okeylah, dia esok katalah bersalah ataupun tidak bersalah. So adakah dia boleh merayu lagi? Ya, dia ada satu lagi peluang rayuan di Mahkamah Persekutuan. So kita ada 3 level untuk dia start dengan Mahkamah Tinggi, maka dia boleh merayu di Mahkamah Rayuan. Sekarang ini proses dia. Lepas ini bersalah atau tidak bersalah, maka ada satu lagi iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya bersalah atau tidak bersalah di Mahkamah Persekutuan, maka itu adalah final. Contoh, di Mahkamah Rayuan, katalah lepas 2-3 hari esok, dia dapati bahawa beliau kekal bersalah. So, masih masuk ada PRK? Tak, belum lagi. Sebab dia boleh merayu sekali lagi di Mahkamah Persekutuan, dia akan minta pending of execution, leave. Dia akan minta leave. So, maksudnya, dia akan minta supaya ditunda dahulu hukuman tersebut. Jadi still tidak kosong kerusi muar. Tetapi kalau dia tidak bersalah maka pendakwa raya ada hak untuk merayu sekali lagi. So pun pendakwa raya ada hak untuk merayu dan dia boleh merayu. Pendakwa raya boleh mengemukakan rayuan dan apa orang kata boleh bawa ke Mahkamah Persekutuan. So di Mahkamah Persekutuan lah the final verdict. Keputusan terakhir adalah di Mahkamah Persekutuan. So, final verdict dia bagaimana? Final verdictnya mudah saja, tuan-tuan. Kalau dia didapati bersalah, that's it. Habis. Tamatlah riwayat beliau sebagai ahli parlimen. Masuk penjara, kalau penjara lah. Dan denda, kena bayar macam Rosmah. Macam Najib. Dan dia akan masuk penjara lah. Habis itu bagaimana dia dengan Bella? Itu lantak dia lah dengan Bella. Kalau dia kahwin dengan Bella, kalau dia masuk penjara, Bella kena tunggulah kalau Bella tu setia. Kan? Tunggulah dia dalam penjara tu 7 tahun ke 5 tahun ke berapa tahun dalam tunggulah kita nak kata macam mana. Kan? So kita tengok. Kita tengok bagaimana insya-Allah. Esok adalah belum lepas tanpa bicara, belum lagi. Esok adalah penghujahan daripada lawyer beliau. Lawyer beliau akan mengemukakan hujahan bukti-bukti kenapa beliau patutnya dibebaskan dan sebagainya. So, biasanya keputusan itu berkemungkinan akan diketahui saya rasa bukan 2 hari lagi. So, dia akan minta tunda, gerubak-gerubak, mungkin satu tarikh lain untuk keputusan. Mungkin kalau dia tak minta tunda pun, hakim akan minta tunda lah untuk mengemukakan keputusan penghakiman. Tetapi, ada kemungkinan tak Syed Saddiq tu bersalah? Saya nampak dalam kes ini Syed Saddiq susah sikit tak bersalah, tuan-tuan. Susah sikit dia tidak bersalah. Yang pertama, tanda tangan dia pun kebenaran, sebab dia masa tu ketua armada kan. Dia yang meminta supaya dikeluarkan wang itu daripada akaun armada, itu pecah amanah.
dan memasukkan wang itu ke dalam akaunnya sendiri. Dia sebenarnya prosedur. Dia punya alasan, dia kata itu wang saya. Saya guna duit saya dulu, lepas tu saya claim lah balik. Now, dia kena buktikan claim itu. Dia tak boleh main cakap saja. Kan? Dan pengubahan wang haram ni saya kata, apabila suatu transaksi itu secara haram berlaku, iaitu pecah amanah, dan kita pindahkan, maka itu di bawah amla. Itu kesalahan di bawah amla. Therefore, kita kata, kalau sekiranya dia boleh buktikan bahawa itu bukan pecah amanah, amla itu akan jatuh. Maksudnya tak, amla itu automatically akan terjatuh. Tetapi kalau sekiranya dia gagal membuktikan bahawa itu bukan pecah amanah, dia tak perlu membuktikan amla, tuan-tuan. Amla tu dia tak perlu lawan. Dia cuma perlu lawan pecah amanah tu. Dia cuma perlu buktikan bahawa dia tidak pecah amanah. Dia perlu meragukan bukti. Bukan dia kena buktikan dia tidak pecah amanah. Dia kena meragukan bukti pendakwa raya bahawa dia pecah amanah. Keraguan itu, dia kena mewujudkan keraguan bahawa dia pecah amanah. Kalau dia berjaya membuktikan keraguan bahawa dia pecah amanah, maka amla automatik akan jatuh. Maka amla automatik akan jatuh. Bella tak apa, biar aku bela. Kau jangan. Kalau kail panjang sejengkal. Okey lah tuan-tuan Alright. Itulah saja daripada saya. Sikit daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya malam ini. Dah masuk pukul 1 pagi. Selamat berpuasa. Hari yang masuk ke hari yang ke-18 hari ini kan. Hari ke-18. Semoga kita terus tabah dan semoga kita terus bersabar dalam puasa kita. Terima kasih 4-5 ribu orang, 6 ribu orang yang menonton kita ni. Terima kasih di YouTube dan juga Facebook. Dan juga di TikTok kita. Dan saya harap tuan-tuan, semoga mendapat puasa yang diberkati dan puasa yang diterima dan memberikan pahala yang berganda-ganda. Selamat beribadah, selamat menjalani ibadah puasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.